Hai, selamat datang. Hari ni kita nak tengok satu persoalan besar tentang masa depan tenaga dekat Malaysia. Kita ada dua pilihan yang sangat-sangat berkuasa tapi sangat berbeza. Angin lawan nuklear. Jadi, bayangkan kita berada di satu simpang jalan. Satu jalan tawarkan tenaga angin yang bersih, satu lagi pula tawarkan kuasa atom yang, sangat perkasa. Jalan mana yang patut Malaysia pilih? Keputusan ni penting sebab ia akan tentukan masa depan tenaga negara kita. Okey, jom kita terokai laluan pertama dulu. Tenaga angin. Laluan ni nampak macam menjanjikan masa depannya lebih hijau, lebih bersih untuk kita semua. Okey, tengok senarai kelebihan dia ni. Tenaga angin ni sumber yang boleh diperbaharui. Maksudnya, ia takkan habis. Gunalah banyak mana pun, angin akan sentiasa ada. Paling penting, ia mesra alam. Tak ada pencemaran udara, tak ada gas rumah hijau. Kalau dari sudut ekonomi pula, kita boleh jimatkan penggunaan minyak dan gas kita yang berharga tu. Dan untuk Malaysia, yang ada pantai yang panjang, macam dekat pantai timur, memang kita ada potensi besar untuk manfaatkan tenaga angin ni. Bunyinya macam pilihan yang sempurna kan? Bersih, selamat, tak akan habis. Tapi macam biasa, mesti ada cabarannya. Sekarang, mari kita lihat realiti di sebalik janji-janji manis tenaga angin ni. Ada beberapa halangan besar, terutamanya dari segi duit dan juga keadaan geografi kita sendiri. Inilah dilema paling besar. Betul, bila dah siap nanti, kos nak jalankan turbin angin ni murah je dalam jangka masa panjang. Tapi, kos nak bina turbin tu pada mulanya, ya ampun, sangat-sangat tinggi. Jadi ini satu beban keuangan yang besar sama ada untuk kerajaan ataupun syarikat swasta yang nak melabur. Selain soal duit, kita ada isu praktikal. Tak semua tempat sesuai nak letak turbin angin. Kalau ada banyak pokok, hutan tebal atau bangunan tinggi, semua tu boleh halang laluan angin. Turbin pun jadi tak efisien. Satu lagi, kita kat Malaysia ni masih lagi kekurangan pakar dalam bidang ni. Jadi kita terpaksa harapkan kepakaran dari luar negara. Baiklah, jom kita beralih ke laluan kedua pula. Yang ni memang heavyweight. Kita bercakap pasal tenaga nuklear. Satu pilihan yang bukan saja sangat efisien tapi kegunaan dia jauh lebih luas daripada yang kita sangka. Bila sebut nuklear, kita selalu fikir pasal elektrik je kan? Tapi sebenarnya, ia lebih dari itu. Dalam dunia perubatan, ia digunakan untuk X-ray dan CT scan. Dalam pertanian, ia boleh hasilkan baka tanaman baru yang lebih tahan penyakit. Ia juga digunakan untuk kawal serangga perosak guna teknik serangga mandul, di mana serangga jantan tu dimandulkan guna radiasi supaya populasi perosak terkawal. Hebat kan? Serba boleh betul teknologi ni? Dan dari segi ekonomi, ini fakta yang sangat penting. Kos untuk hasilkan satu unit tenaga guna nuklear sebenarnya lebih murah berbanding guna petroleum. Ini bermakna, dalam jangka panjang, ia boleh bagi penjimatan yang besar untuk negara. Tapi, di sebalik semua kuasa dan kelebihan ni, ada satu bayang-bayang gelap yang mengikuti tenaga nuklear. Sekarang, kita kena lihat pula risiko-risiko serius yang datang bersamanya. Petikan ni, ia bukan sekadar ayat biasa. Ia adalah amaran tentang bahaya radiasi kepada tubuh badan kita. Ia bukan lagi soal teori, tapi satu ancaman nyata kepada kesihatan manusia. Risiko dia bukan satu je. Pertama, risiko kesihatan macam kanser. Kedua, risiko kemalangan. Kita semua ingat lagi tragedi Chernobyl dan Fukushima kan? Kesan dia sangat dahsyat. Lepas tu ada isu jangka panjang, sisa radioaktif tu nak uruskan macam mana? Ia sangat kompleks dan mahal. Dan akhir sekali, risiko keselamatan. Teknologi ni boleh disalahguna untuk buat senjata. Semua ni kita kena fikir betul-betul. Okey, kita dah tengok kebaikan dan keburukan kedua-dua pilihan. Jadi, kita kembali kepada soalan asal. Jelas sekali, ini adalah satu pilihan yang sangat-sangat sukar untuk dibuat. Jadi inilah rumusan dia. Di satu pihak, kita ada tenaga angin. Ia bersih, ia selamat, tapi kos awalnya sangat tinggi dan tak semua tempat sesuai. Di pihak lain pula, kita ada tenaga nuklear. Ia sangat berkuasa, lebih murah, tapi risikonya pun amatlah besar dari segi kesihatan dan keselamatan. Dan persoalan inilah yang saya tinggalkan untuk anda fikirkan. Pilihan ni bukan hitam dan putih. Ia memaksa kita untuk bertanya, apa sebenarnya keutamaan kita sebagai sebuah negara? Adakah kita mahukan keselamatan alam sekitar ataupun kita lebih perlukan kuasa tenaga yang mutlak? Ini soalan yang kita semua kena jawab bersama.